Sepatutnya diorang dah balik, tapi apa yang jadi? 9 orang pendaki ni hilang masa mendaki dekat gunung bersalji. Masa polis cari diorang dekat sana, banyak tanda-tanda misteri yang diorang tinggalkan. Hai guys, Kim kembali lagi dengan story yang menarik, misteri dan seram. Jadi kali ni Kim nak cerita tentang misteri kematian 9 orang pendaki dari Rusia. Nak dijadikan cerita, diorang sekumpulan ni plan nak pergi mendaki dekat gunung bersalji dalam tempoh 16 hari sahaja. Tapi bila dah lebih 16 hari, diorang ni tak balik-balik, tak ada berita apa-apa pun. Sepatutnya diorang dah kena inform dekat keluarga diorang masa dah sampai tu. Tapi semuanya senyap, tak ada berita. Orang jadi pelik lah kan? Jadi keluarga diorang pun buat laporan tentang kehilangan diorang semua ni. Dan kalau korang nak tahu, masa polis dah sampai tapak tempat diorang dirikan kemah tu dah roboh tau. Ibarat macam ada yang koyakkan kemah tu dari dalam. Dan masa polis luaskan lagi kawasan pencarian dekat sana, waktu ni lah polis jumpa ke semua mayat pendaki tu mati dalam keadaan pelik. Ada yang lidah hilang, ada yang tengkorak retak. Senang cerita, kalau korang nak tahu full story, korang kena layan video Kim ni sampai habis. Kisahnya berlaku pada tahun 25 Januari 1959 di kawasan Gunung Holatshak yang terletak dekat pegunungan Ural Utara. Kalau korang nak tahu, Gunung Holatshak ni bermaksud gunung kematian. Sebab kawasan pegunungan tu punya cuaca memang ekstrim gila. Suhu beku dan angin dekat sana memang kencang sangat. So memang mencabar gila lah siapa yang nak mendaki dekat sana. Berbalik dengan cerita 9 orang pendaki ni, diorang ni adalah pelajar dekat Institut Politeknik Ural. Semuanya berumur dari 20 hingga 24 tahun. Jadi ketua kumpulan untuk pendakian ni adalah Dailov. Bila dah sampai Ivdel, diorang naik pula lori untuk ke sebuah kampung kecil Vizhai, dan bila dah sampai dekat kampung tu, ada salah seorang dari diorang bernama Yuri tarik diri disebabkan masalah kesihatan diri. Nak dijadikan cerita, si Yuri ni ada sakit saraf tulang belakang. Masa dah on the way tu, sebenarnya keadaan dia dah makin teruk tau. So memang tak dapat nak join diorang lah. Dia pun terpaksa menginap dekat kampung tu untuk sementara waktu. Jadi diorang pun mulakan perjalanan kaki diorang dekat kawasan pegunungan tu. Dan dekat sinilah diorang dirikan kemah diorang sebelum tragedi tu berlaku. Kalau ikut rancangan kumpulan Dailov, sepatutnya diorang semula ke Vizhai pada 11 Februari tak pun atau balik lewat sikit lah. Tapi selepas dah 16 hari diorang dekat atas gunung tu, diorang tak balik-balik langsung. Macam Kim cakap tadilah, diorang semua senyap, tak ada apa-apa info dari siapa-siapa pun. Pada 20 Februari 1959, pihak berkuasa pun mulakan operasi pencarian secara besar-besaran dekat sana. Masa ni, semua ahli keluarga, guru dan kenalan diorang semua turun sekali nak bantu cari diorang semualah. Jadi petunjuk pertama yang diorang jumpa adalah kemah milik kumpulan Dailov ni. So masa polis jumpa tu, kemah diorang ni memang dah koyak teruk sangat. Macam ada yang koyakkan dari dalam tau. Dan dalam masa yang sama, polis jumpa kesan tapak kaki diorang ni menuju dekat kawasan hutan berhampiran. So dekat sini macam nampak diorang semua ni macam tengah larikan diri dari sesuatu. Dua pertemuan mayat yang terawal diorang jumpa masa tu cuma berpakaian seluar dalam dan berkaki ayam dekat kawasan bawah pokok. Dan masa ni polis ada jumpa kulit yang melekat dekat batang pokok berhampiran diorang. So pihak berkuasa anggap mungkin dua orang ni cuba untuk panjat pokok sebab nak larikan diri, ataupun diorang ni cuba nak lindung diri daripada ancaman. Tak lama tu polis jumpa 3 lagi mayat yang tak jauh dari tapak perkemahan diorang. Jadi masa polis jumpa tu, posisi mayat 3 pendaki ni terus timbul macam-macam teori tau. Sebab ada yang posisi cuba untuk lindung kepala dari sesuatu. Ada yang dalam keadaan meniarap dengan tengkoraknya dah retak. Dan ada juga yang berlumuran dengan darah. Jadi selepas 2 bulan, mayat pendaki yang lain ditemui tertimbus dalam salji. Jadi ada yang berpendapat mungkin diorang ni mati dulu sebelum mayat-mayat yang lain ditemui. Sebab masa pencarian tu, diorang tak jumpa pendaki yang lain. So maknanya mungkin yang baru jumpa ni yang menemui ajal dululah. So masa polis jumpa tu, mayat diorang semua dalam keadaan berpakaian lengkap berbanding kawan-kawan diorang yang polis jumpa sebelum ni. Jadi antara diorang ni, ada yang tengkoraknya retak dan ada yang cedera parah pada bahagian organ dalaman. Kalau korang nak tahu, masa polis siasat mayat-mayat ni, ada di antara diorang ni lidah dia dah tak ada. So diorang percaya mungkin lidah dia kena kerat masa dia hidup. So memang kes kali ni penuh dengan tanda tanya yang susah orang nak bongkar lah. Apa sebenarnya yang terjadi dekat diorang masa tu.
Jadi lebih kurang 6 ke 7 teori yang terdapat dalam kes ni. Salah satunya runtuhan salji. Mungkin malam tu suasana huru-hara dan semua pendekar panik pun boleh jadi salah satu sebab berkaitan kes diorang ni. Teori yang kedua disebabkan puak mangsi yang tinggal tak jauh dari tapak perkemahan diorang. Ada yang cakap kumpulan pendaki tu ada bergaduh dengan puak mangsi ni berkaitan kawasan pegunungan yang diorang nak pergi ni. Tapi teori kali ni macam tak ada kaitan. Sebab diorang ni pun salah satu sukarelawan dalam operasi pencarian mayat-mayat tu. Teori yang ketiga pula adalah makhluk Yeti. Kalau ikut cerita rakyat Nepal ni, Yeti ni sejenis makhluk bersalji yang menyerupai beruk dan saiz tubuh badan yang besar daripada manusia. Ada sekeping gambar yang diorang jumpa dalam kamera salah satu dari diorang ni menyerupai Yeti. Tapi bila diperhatikan betul-betul balik, tanggapan diorang ni salah. Sebab Yeti yang diorang anggap tu adalah salah seorang dari diorang juga. Sebenarnya banyak lagi teori-teori yang ada dalam kes ni. Cuma Kim share 3 je. Kalau nak cerita semua memang panjang lah video kali ni. Jadi Kim ringkaskan sahaja untuk korang faham apa yang jadi dalam kes ni. Lepas bertahun-tahun orang buat teori macam-macam, siasatan rasmi cakap runtuhan salji jadi punca tragedi ni. Tapi ramai yang masih rasa ada benda yang tak kena. Terlalu banyak soalan yang tak terjawab. Apapun, kes ni tetap jadi antara misteri paling seram dalam sejarah pendakian. Okeylah guys, rasa cukup setakat ni je cerita kita hari ni. Yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang dan jumpa lagi kita di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.